Untuk riset total ini, adakah kerana kita menghadapi kekangan dari segi isu message atau medium ataupun credibility? Sebab bila kita tengok penerangan ni, kadang-kadang adakah bahasa kita terlalu teknikal, dan juga boleh tak, sebab saya pun pukau bila Kak Syah cerita semua ni. Jadi teknik penyampaian mesej politik yang mudah difahami rakyat, lebih lagi anggota parti kita. Betul. Okey, saya suka nak bawa satu konteks lah, kita share kenapa dulu Satu Malaysia adalah jenama yang mudah untuk rakyat faham. Kerana Satu Malaysia tu digambarkan satu semangat kekeluargaan, dan dia adalah satu konteks yang orang dengar Satu Malaysia, orang dah tahu dah ini kasih sayang, ini betul ya. Tapi bila sekarang kita menjenamakan Madani, saya tidak menyebut bahawa Madani itu susah dipaham, tetapi inilah nilai tambah yang perlu ada pada pimpinan untuk mengolahkan Madani itu kepada sesuatu yang mudah difahami oleh rakyat. Kalau turun hari ini kita tanya dengan rakyat, makcik tahu tak kerajaan buat apa? Tahu, jualan rahmah. Ini rahmah, itu rahmah. Dia lupa bahawa jenama besar yang kita jual ialah Madani. Yang mendekatkan, maknanya saranya, apa bendanya kita bagi kepada rakyat ni dengan penjenamaan Madani tu. Tetapi ini konteks yang menjadi cabaran kita hari ni. Sebab tu bila turun ke bawah, akak tak suka bercakap soal konteks Madani. Akak lebih suka bercakap tentang makcik kerajaan ni bagi apa pada kamu. Dia ayat yang mudah faham ialah makcik tahu kerajaan bagi apa pada makcik. Jadi waktu tu dia tahu kerajaan pada ketika ini itulah kerajaan Anwar Ibrahim lah. Tapi ini cabaran yang hari ni kita tengok ada perbezaan. Kalau dulu waktu kita berkempen di Hulu Selangor, saya masih ingat lagi waktu mantan ahli parlimen yang meninggal, kita turun berkempen. Bila tanya, masa tu arwah Tan Sri Khalid sebagai menteri besar, bila kita tanya makcik, kenal tak siapa menteri besar Selangor ni? Kenal lah, apa tak kenalnya, tu Khetoyo katanya. Waktu tu kita dah perintah di Selangor hampir beberapa tahun. Masih lagi stigma pemikiran bahawa itulah pemimpin mereka. Tapi kali ni saya sedikit rasa ada rangsangan buat diri saya juga. Bila turun, makcik tahu ke ni makcik jual rahmah ni siapa bagi? Anwar Ibrahim lah bagi. Bermaksud dari sudut pemikiran rakyat, walaupun usianya berumur, dia tahu siapa yang bagi pada dia. Tapi ini kesempatannya yang harus kita ambil di peringkat parti. Sebab kadang-kadang saya faham keluhan rakan-rakan di bawah yang selalu kata bahawa Aisyah, kita terlalu banyak program kerajaan sehingga kita melupakan program parti. Kita dilihat seolah-olah menumpang program kerajaan. Sebab tu saya selalu cakap pada pimpinan parti, walaupun dana kita kecil, parti kena berjalan sebagai parti. Kita boleh ambil kesempatan dengan mewarnai program parti itu dengan kehadiran jentera-jentera kerajaan ataupun penerangan-penerangan kerajaan untuk bantu kita. Tetapi jenama akhirnya kita kena ingat, the core business is masuk politik, parti politik itulah yang akan menjadi taruhan, bukannya penerangan, bukannya jabatan-jabatan yang ada dalam kerajaan. Sebab itu dalam konteks sekarang, kalau kita kata soal message, kita ada message yang kuat. Madani itu, rahmah itu branding yang sangat dekat di hati rakyat. Tapi cara pengolahan. Tapi kalau kita bercakap tentang credibility, saya bukan nak mengkritik mana-mana pihak. Ini juga kritikan untuk diri saya sendiri. Kita ada ramai pimpinan-pimpinan yang boleh bercakap. Ramai pimpinan-pimpinan yang saya yakin boleh turun dan menerangkan dengan baik kepada masyarakat. Itu bukan satu benda-benda lakonan. Itu satu benda yang betul-betul ada dalam identiti pemimpin parti. Kerana pemimpin tasan itu, presiden kita itu membawa gaya itu. Dan ramai di bawah juga membawa sudut pandang yang sama. Tapi macam tu saya kata, jangan tunggu. Kadang-kadang pimpinan dia tunggu bila cabang tu nak buat ceramah, aku nak turun. Kadang-kadang cabang kata, bila pimpinan tu nak bagi duit untuk aku buat program supaya dia turun. Jadi komunikasi ini yang menyebabkan keterbatasan ini berlaku.